Rekod dah tu. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala habibina wa syafi'ina asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطلا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين وبعد. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat sejahtera. Alhamdulillah. Ini kita bertemu pertemuan sulung lah pada waktu malam lepas daripada Isyak. Lawas sikit kan. Sambil-sambil berehat-berehat. Boleh duduk tenang-tenang sikit. Jadi insya-Allah kita akan meneruskan siri kelas Tauhid kita, siri yang ke-8 kot maksudnya. Siri yang ke-8. Jadi Setuju. ketujuh ketujuh. Jadi saya akan share skrin terlebih dahulu. Uh, okay. Okay, boleh nampak skrin ni. Ya, Nampak Ustaz. Alhamdulillah. Okay, nampak macam terlindung kepala saya sikit kan. Dari segi gambar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada perhatian ni kita dah baca itu kan. Perhatian ni rasanya. Tak silapnya. Uh, Baiklah kita ambil kat sini ya. Kita ambil Dah pada, Ustaz. ya dah baca dah. Nombor 12 ni baca dah. Nombor 12 baca dah juga dah. Kusuk 10 ni kan. Dah muka surat 11 pula. Surat sebelah. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan kata penterjemah hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Okay, tengok daripada sini deh. Ah, Wajib atas, ambil di sini. Ambil daripada sini. Wajib atas wajib atas setiap mukallaf mengenal sifat-sifat yang wajib pada hak Allah Azza wa Jalla. Sifat-sifat mustahil dan sifat-sifat harus. Okay, jadi bila sebut wajib, wajib di sini ada penjelasan dekat bawah. Penjelasan bahagian hukum akal. Penjelasan bahagian hukum akal. Wajib, mustahil dan harus. Jadi kita kena ada beza sikit antara wujub dengan wajib. Istihalah dengan mustahil. Harus, apa dia dipanggil kalau dalam bahasa Arab, harus ni dipanggil jawaz. Jawaz dengan jaiz. Ni saya kena tulis sikit lah. Okey. Mana dah? Okey, dalam bahasa Arab disebut antara, saya tulis sini, wujub, minta maaf kalau buruk sikit. Wujub dengan wajib. Wujub dengan wajib. Yang kedua, istihalah. Istihalah dengan mustahil. Istihalah dengan mustahil. Mustahil. Kemudian yang ketiga, jawaz. Jawaz maknanya harus. Jawaz maknanya harus. Jawaz dengan jaiz. Jawaz dengan jaiz. Okey. Okey, wujub. Apa beza wujub dengan wajib? Yang pertama boleh tulis wujub adalah hukum.
Wujub istihalah jawaz ini kita panggil dia sebagai hukum. Kita panggil sebagai hukum. Wajib, mustahil dan juga jaiz ini kita panggil sebagai perkara yang dihukumkan. Boleh tulis tu. Perkara yang dihukumkan. Sebagai contoh, kalau kita tengok dalam hukum syarak lah. Okey. Solat. Solat fardu 5 waktu. Solat itu dipanggil perkara yang dihukumkan dengan wujub. Perkara yang dihukumkan dengan wujub. Maka kita panggil solat itu wajib. Sebagai itu saya tak tahu apa nak lawan nulis sini. Saya kena uh, pergi kepada whiteboard lah. Sekejap, saya stop sharing dulu. Saya pergi conten-conten dekat whiteboard sikit. Okey. Okey, boleh nampak ah? Nampak kan? Nampak. Okey, alhamdulillah. Okey. Yang pertama contoh kita kata macam ni. Kita kata uh, kita kata solat fardu. Ini contohlah solat zuhur. Solat zuhur. Okey. Solat zuhur ni hukum dia apa? Solat zuhur ni kita kata. Solat zuhur ni hukum dia wajib kan? Solat sekejap Ni sebenarnya jadi tak apa nak pandai lagi sebab baru-baru nak guna kat ni. Okey. Kita kata hukum dia adalah wujub. Kita letakkan hukum wujub ni tadi kepada solat zuhur. Solat zuhur ini adalah perkara yang dihukumkan dengan wujub. Wujub ni maksudnya wajib. Nak cerita beza dari segi bahasa lah. Jadi bila solat zuhur ni dihukumkan dengan wujub, kita panggil solat zuhur ni adalah wajib. Ataupun dalam bahasa Arab kita panggil dia, kita tulis dia wajib. Tu beza antara wujub dengan wajib. Wujub maknanya hukum. Wujub maknanya hukum. Adapun solat zuhur ini kita panggil perkara yang dihukumkan. Perkara yang dihukum dengan wajib. Kan? Tu. Okey. Contoh yang lain. Kita bagi contoh yang lain lah. Kita bagi nak cerita tentang apa dia uh, tentang Allah Ta'ala tadi tu. Kita nak cerita tentang istihalah dengan mustahil. Istihalah dengan mustahil. Mana nak buang ni? Eh? Okey. Sekejap. Inilah. Orang baru-baru nak belajar ni lagu ni. Jadi lambat sikit lah. Okey. Contoh. Kita kata. Allah bersifat dengan ada. Okey. Allah bersifat dengan ada. Apa yang kita nak hukumkan kat dia? Kita nak hukumkan dengan wujub. Wajib, kita sebut wajib. Bahasa kita sebut wujud dengan wajib ni sama kan? Kita nak hukumkan dengan istihalah. Istihalah maknanya mustahil. Ataupun kita nak hukumkan dengan jawaz ataupun harus. Jawaz ataupun harus. Jawabnya Allah bersifat dengan ada ni kita hukumkan dia dengan wujub. Kita hukumkan dia dengan wujub. Jadi bila Allah bersifat dengan ada kita hukumkan dia dengan wujub, maka perkara ini Allah bersifat dengan ada ini kita panggil dia sebagai wajib. Kan? Okey. Contoh yang lain. Anak bagi Allah. Anak bagi Allah. Ni statement. Anak bagi Allah.
Kita nak bubuh mana? Kita nak bubuh boleh jawab secara verbal boleh jawab secara lisan lah. Sebab saya tak buka komen. Anak bagi Allah ni kita nak letak hukum apa? Kita nak letak hukum wujud ke, istihalah ke, jawaz. Hak mana satu? Istihalah maknanya mustahil. Kita panggil misalnya kan. Kita letak hukum Istihalah. istihalah. Barakallahu. Kita letak hukum istihalah. Anak bagi Allah ni kita padankan dia dengan hukum istihalah. Jadi kenyataan kenyataan anak bagi Allah ini kita panggil dia sebagai mustahil. Mustahil. Ha. Boleh faham tak situ? Boleh situ? Ha. Itu dipanggil mustahil. Boleh Ustaz. Jadi kenyataan ni kita sebut ni statement ni macam Allah bersifat dengan ada. Hak tu dia panggil perkara yang dihukumkan. Ni macam ni kita panggil ni perkara yang dihukumkan. Macam ni anak bagi Allah perkara yang dihukumkan. Adapun wujud istihalah jawah ni dipanggil hukum. Dia ada beza antara hukum dengan perkara yang dihukumkan. Contoh Allah memberi rezeki dan bala sebab saya yakinlah tuan-tuan yang duduk kat sini yang perempuan ni ada yang dah biasa ngaji tauhid juga kan di TikTok di mana-mana kelas cuma masuk ni saja minat dengan majlis ilmu. Okey. Allah memberi dan bala ni statement ni. Allah memberi rezeki dan bala kenyataan ni. Kenyataan ni kita nak hukum dengan apa? Wujud ke istihalah ke jawaz? Allah memberi rezeki dan bala. Jawaz. Jawas. Jawaz maknanya harus. Jawas. Jadi kita badankan dia dengan hukum jawaz. Jadi bila statement ni kita padankan dia dengan hukum jawaz, perkara ni statement ni kita panggil dia sebagai jaiz. Dia panggil jaiz. Boleh itu dah. Itu beza. Saya tak nampak sebab situ ada kepala saya terlindung lah. Kepala saya terlindung daripada ni. Okay. Macam mana saya nak elok saya punya nampak tu. Okay. Layout. Ni dia terganggu kat sini ni. Terganggu di sini. Jadi kita bubuh posisi dia tertukar sikit. Okay. Boleh tu? Boleh tak? Boleh, semakin Okay. mahir tu. baru, baru, baru nak try and error macam ni. Patut tak di kita lah. Okay. Duduk tepi molek tak? Okay. Habis. Okay. Boleh tak? Beza antara wujub dengan wajib. Istihalah dengan mustahil. Jawaz dengan jaiz. Itu beza antara keduanya. Okay. Kita berbalik pada kitab kita tadi. Kitab tadi. Okay. Tengok dia kata apa dia. Penjelasan bahagian hukum akal. Wajib, mustahil, harus. Sebabkan penterjemah kita ni diikut bahasa apa dia Melayu kita ni, maka disebut apa dia ala sabilit tasamuh dia panggil atas jalan bermudah-mudah. Sebenarnya kalau ikut hukum kita tak panggil wajib. Hukum kita panggil apa tadi? Kita panggil sebagai wujub. Kita panggil sebagai itu tulis sikit kan. Kita panggil kalau hukum kita panggil sebagai wujub. Wujub. Ni lebih tepatlah wujub. Kalau hukum akal kita panggil istihalah. Istihalah. Sebab hukum ni dia kena kepada istihalah. Mustahil itu dia kena kepada benda yang kita hukum tu. Harus kita panggil dia jawaz. Jawaz. Tak apalah, yang ni tidaklah fardu ain. Nak beza antara wujud dengan wajib. Cuma daripada segi istilah. Jadi kalau hak lebih tepat lagi kita panggil penjelasan bahagian hukum akal, wujub, istihalah dengan jawaz. Dah kenapa penterjemah kita sebut wajib, mustahil harus? Bukan penterjemah kita tak erti, penterjemah kita alim. Tapi kerana dia nak guna kaedah mudah dalam menterjemah. Sesuai dengan penggunaan bahasa Melayu kita lah. Tengok dia kata apa dia. Hendaklah diketahui bahawa kefahaman akidah itu bergantung kepada pengenalan hukum akal, yakni mengenal apa itu wajib, mustahil dan harus pada akal.
Oleh kerana itu, wajib difahami terlebih dahulu istilah-istilah ini sebelum masuk kepada perbahasan yang panjang lebar. Jadi sebelum kita nak bincang lebih jauh, maka kita kena faham tiga hukum. Yang pertama, dia ada hukum akal. Dia ada hukum akal. Yang kedua, dia ada hukum adat, dan yang ketiga, dia ada hukum syarak. Hukum adat, apa dia hukum adat? Hukum adat bermaksud ithbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu an tariqati takrar. Kita menetapkan sesuatu perkara ataupun menafikan sesuatu perkara atas jalan pengulangan. Maksudnya kita buat ulang menghasilkan benda hak sama. Sebagai contoh, kita ambil api, kita kenakan kepada kertas yang kering, lalu terbakar. Kita buat kali kedua, kena pada kertas yang kering, terbakar. 3-4 kali ulang buat, menatijahkan benda yang sama. Maka tu dipanggil hukum adat. Dipanggil hukum adat. Tu sebagai contoh. Maksudnya, kita mengenal pasti hubung kait sesuatu perkara antara A dengan B ni melalui jalan pengulangan. Itu dipanggil hukum adat. Adapun hukum akal, penetapan sesuatu perkara ke atas sesuatu perkara dengan jalan akal. Sebagai contoh, gerak lawannya adalah diam. Kan? Ah, apa dia, kita kata apa lagi? Wujud lawannya tidak wujud. Itu contohnya hukum akal. Dia panggil hukum akal. Kemudian yang ketiga, hukum syarak. Hukum syarak, iaitu apa dia hukum syarak? Hukum syarak iaitu perkara yang dibuat penetapan oleh syarak. Oleh syarak ni maksudnya oleh apa dia? Oleh Quran dan juga hadis. Okay, sekarang saya nak tanya soalan. Kan? Jadi, saya bagi satu kenyataan, siapa-siapa boleh jawab bila nak jawab. Dia ni, saya nak tanya, benda ni ditetapkan dengan hukum adat ke, hukum akal ke, hukum syarak? Yang pertama, eh, kita makan nasi 4 pinggan wajib kenyang. Wajib tu menurut akal ke, menurut adat ke, menurut syarak? Makan nasi 4 pinggan wajib kenyang contoh. Menurut Ada hukum adat. Ya. hukum adat ke akal? Adat. Hukum adat. Tu hukum adat. Hukum adat. Sebab ulang buat banyak kali, try makan 4 pinggan. Tak, kenyang. Hak ni pula 2 orang kedua makan 4 pinggan kenyang. Pengulangan. Ulang menatijahkan benda yang sama, kita kata. Itu panggil hukum adat. Seorang yang terjun bangunan daripada tingkat 20 ke tempat yang keras, lalu dia mati. Wajib dia mati. Wajib itu menurut apa? Adat ke akal ke syarak? Akal. Menurut Adat. sini kamu kata kau kan. Itu menurut adat, bukan menurut akal. Menurut adat. Cuma istilah kita bercakap tak logik, tak masuk akal. Maksudnya bukan tak masuk akal. Istilah kalau dalam ilmu tauhid tu dia panggil tak masuk adat. Tapi tak apalah, kita tak sebutlah tak masuk adat kan. Kita kena faham adat ini dalam ilmu tauhid dia bukan adat istiadat Melayu faham kan. Dia adat ni maksudnya apa dia? Adat maknanya hukum asbab musabab. Buat lagu ni jadi lagu ni, buat lagu ni jadi lagu ni kan. Kan. Okey. Tanam pokok bendi, tumbuh buah bendi. Mesti tumbuh buah bendi. Mesti tumbuh bendi kita kata. Tu wajib pada adat ke syarak ke? Wajib pada akal. Wajib pada Wajib pada adat. wajib pada adat. Barakallahu fikum. Hajah rahimah kita. Nak wajib pada adat tu semua. Hukum asbab sebab dipanggil hukum adat. Okey. Kita kata uh, gerak lawannya adalah diam. Itu hukum apa? Gerak lawannya adalah diam. Hukum akal. Hukum akal. Akal. Tak. Kita kata hidup lawannya adalah mati. Akal. Hukum akal. Contoh kan. Ada lawannya adalah tiada. Akal. Hukum akal. Barakallahu fikum. Mumtaz. Okey. Kemudian puasa Ramadan itu wajib. Tu wajib apa tu dia panggil?
Buku syarak. Wajib syarak. Wajib syarak. Syarak. Tu boleh beza tu. Wajib syarak. Kan? Okey. Tu beza antara tiga hukum. Hukum adat, hukum akal dan hukum syarak mesti kita kena bezakan. Tengok apa kata pengarang kita. Yang pertama definisi wajib pada akal. Al-wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Wajib itu adalah sesuatu. Nampak dia kata apa dia? Apa dia wajib? Nampak? Apa dia wajib? Wajib itu adalah ma. Kalau kita tengok di sini adalah ma. Ma ni kalau kita terjemuh sesuatu ataupun barang, perkara. Sesuatu ataupun perkara. Sesuatu yang tidak tergambar pada akal akan ketiadaannya. Mesti ada. Maksudnya kita ukur, kita mengatakan perkara itu mesti ada. Contoh. Allah, Allah, Allah itu, Allah itu berkuasa. Allah itu berkuasa. Tengok dia bila tulis dekat sini tak apalah berkuasa. Allah itu berkuasa kita kata. Ya. Bila kita kata tak apa nak sedap sikit nulis atas ni, kena nulis atas whiteboard ni sedap. Allah itu berkuasa. Okey. Allah itu berkuasa ni, kita kata Allah Ta'ala berkuasa ni kita nak hukumkan dengan apa? Wajib ke, mustahil akal ke, ataupun harus pada akal? Allah itu berkuasa. Wajib. Kita hukumkan dengan wujub, betul? Kita hukumkan dengan wujub. Kita sebut wujub. Jadi hukum ni wujub. Bila hukum wujub ni kita letak kepada statement ni, kita letak pada statement ni, Allah itu berkuasa, perkara statement ni, kenyataan ini dipanggil sebagai wajib. Kenyataan ni dipanggil sebagai wajib. Allah itu berkuasa dipanggil sebagai wajib. Sebab apa? Sebab Allah itu berkuasa kita padankan dengan hukum wujub. Kita padankan dengan hukum wujub, jadi benda ni kita panggil sebagai wajib. Okey. Sebab apa kita kata wajib pada akal? Dah wajib pada akal. Kalau dia tak berkuasa, macam mana dia nak mencipta alam? Macam mana dia nak cipta alam kalau dia tak ada kuasa? Tu kita kata wajib menurut akal. Jadi wajib adalah ma la yutasawwaru fil aqli adamuh. Barang ataupun perkara yang tidak tergambar pada akal ketiadaannya. Mudah-mudah wajib akal ni perkara yang mesti ada menurut akal, tak terima tiada. Boleh tulis. Boleh tulis dalam nota masing-masing. Betul buku masing-masing. Perkara yang mesti ada, tak terima tiada. Tak terima tiada. Kalau orang pondok dia terjemuh detail lagi. Perkara yang tentu sungguh, tak terima dak. Ada sebab lah dia terjemuh dengan tentu tu. Tentu tu sebab mewakili perkara yang wujudi dan perkara yang i'tibari. Thubuti. Yang tu saya sebut tu sebab saya yakinlah dalam ni ada yang biasa mengaji lebih detail kan. Cumanya kita terjemuh atas jalan awam, atas jalan mudah kita sebut perkara yang mesti ada, tak terima tiada. Kalau terjemuh detail, perkara yang tentu sungguh, tak terima dak. Tu hak biasalah. Okey. Habis. Kemudian dia kata, ertinya, apa tadi gerak ni? Sekejap. Pasal apa tadi? Sekejap. Oh, sebab sini. Okey. Dia kata, sekejap. Maksudnya, wajib adalah sesuatu yang tidak tergambar pada akal akan ketiadaannya, ia mesti ada. Ertinya, akal tidak membenarkan ketiadaannya seperti jirim mengambil ukuran. Yang mana jirim, dia mesti ada ukuran, ada saiz. Itu wajib pada akal. Wajib pada akal. Apa dalilnya? Dalilnya musyahadah. Kita perhati pada jirim. Kita ni ada saiz. Yang namanya jirim, mesti mengambil ukuran, mengambil lapang dari tempat yang kosong.
Ini kerana setiap jirim mengambil ukuran dari tempat yang kosong adalah wajib diterima akal. Sebagai contoh saya kata, setiap yang berjisim mengambil lapang dan ruang. Setiap yang berjisim wajib mengambil lapang dan ruang. Wajib di situ wajib apa maksudnya? Wajib akal ke, wajib syarak ke, wajib adat? Sesuatu yang berjisim wajib mengambil lapang dan ruang. Wajib apa? Wajib Akal. ada. Wajib. Dipanggil Wajib wajib akal. 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 Jadi kalau kita tengok dekat sini, ini dia panggil apa dia? Kalau tengok ayat yang didatangkan oleh pengarang. Setiap akal dikata apa dia? Contoh, setiap jirim mengambil ukuran dari tempat kosong. Ni kenyataan statement ni kan. Okey, ni ibarat kitab yang diterjemah. Yang ni huraian. Huraian ini huraian daripada penterjemah. Okey. Jirim mengambil ukuran dari tempat yang kosong. Kita buat selingan sikit berkaitan dengan kaedah. Kalau dalam kaedah usul fiqh dipanggil ada perkara yang disebut mantuk, ada perkara yang disebut mafhum. Mantuk maksudnya sesuatu isi yang tersurat, yang dinyatakan. Mafhum secara mudahnya sebaliknya. Dekat sini pengarang kata setiap jisim, dia buat bagi contoh, setiap jirim mengambil ukuran dari tempat yang kosong. Saya nak tanya, kalau perkara tu bukan jirim ataupun bukan jisim, dia perlu kepada tempat ataupun tidak? Ada siapa-siapa boleh jawab? Kalau sesuatu tu bukan jisim, bukan jirim, dia perlu kepada tempat ataupun tidak? Tidak. Tak. Tak perlu. Pandai tu, kan? Jadi sebab dia kata contoh, setiap jirim mengambil ukuran dari tempat kosong. Ini kerana setiap jirim mengambil ukuran dari tempat kosong adalah wajib diterima akal. Jadi kita kata, yang wajib mengambil tempat kosong ini, Zohir, dia panggil mantuk yang disebutkan oleh pengarang huraian kita ni. Dia kata adalah jirim. Jadi kalau benda tu bukan jirim ataupun bukan jisim, maka dia tidak terlibat dengan space ataupun ruang. Tak terlibat. Jadi boleh tulis itu. Tambahan. Soalan saya, Allah Ta'ala memerlukan kepada ruang ataupun tidak? Tidak. Sebab? Tidak memerlukan. Sebab? Sebab Dalil. dia tidak berjirim dan tidak Barakallahu fikum. Mumtaz. Saya terdah orang ngaji belaka dah ni. Dia masuk ni nak tengok. Betul tak ustaz ngajar ni. Kan? Jadi, sebab setiap jirim, sebab Allah Ta'ala bukan jirim. Allah bukan jisim. Kan? Nanti kita akan setuh lah. Benda jirim, benda jisim. Kita setuh lah. Rasanya itu tu. Beza. Dia istilah dalam tauhid, dia ada perkara yang disebut sebagai, kita tulis sikit. Mana dia? Ada benda yang disebut sebagai jauhar ataupun jauhar fardi. Jauhar fardi. Ada yang disebut sebagai jirim. Ada yang disebut sebagai jisim. Apa beza jauhar fardi dengan jirim? Ada siapa tahu? Jauhar fardi dengan jirim. Beza benda dua ni. Ada? Jauhar halus. Jauhar Boleh halus dibelah. tak boleh dibelah. Tak boleh belah tak? Kalau Ya. jirim, jirim boleh dibelah. jirim boleh dibelah. Jawabnya jauhar fardi dengan jirim sama makna. Cuma dia beza dalam istilah ilmu. Dalam tauhid, dia panggil istilah jirim. Dalam maqulat, ilmu maqulat asyarah, dia panggil istilah jauhar. Jadi, istilah jauhar dengan jirim merujuk kepada satu perkara ataupun kita sebut partikel yang paling kecil sekali. Tak boleh nak belah dah. Biasa gitulah orang sebut kan. Tak kisahlah atom ke apa ke. Dia panggil jauhar ataupun jirim. Kalau jauhar itu bergabung, gabungan daripada dua ataupun tiga jauhar ataupun gabungan daripada jirim, maka dipanggil jisim. Maka dipanggil dengan jisim. Tu. Tak. Boleh situ? Okey. Sampai situ boleh? Okey, seterusnya. Boleh InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Alhamdulillah.
Kemudian dia kata ertinya, dia kata tadi, definisi mustahil pada akal. Tengok mustahil pada akal. Al-mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujudu. Mustahil ialah sesuatu ataupun sesuatu ni panggil perkara ataupun barang. Mustahil ni adalah perkara. Perkara yang dihukumkan dengan apa? Perkara yang tidak tergambar pada akal akan wujudnya, iaitu ia mesti tiada. Ni ada orang tercoreng-coreng ni dekat skrin. Kan? Okey. Bila maksud mustahil, mustahil ni mudah-mudah kita nak sebut kau dengan bahasa yang lebih ringan. Perkara yang mesti tiada, tak terima ada. Boleh tulis. Perkara yang mesti tiada, tak terima ada. Perkara yang mesti tiada, tak terima ada. Siapa nampak line warna kuning tu? Tu ada orang tertekan skrin tu. Yang tu menyebabkan dia jadi warna kuning macam tu. Kan? Kita tekan conteng-conteng. Okey. Kemudian yang ketiga, contohnya dia kata, ertinya akal tidak membenarkan kewujudannya sesuatu itu. Seperti jirim itu sunyi. Sunyi ni maksudnya tak ada lah. Maksud sunyi ni maksudnya tak ada. Tak ada daripada gerak dan diam secara serentak. Kalau sebut jisim ataupun jirim, kalau dia tak diam, dia mesti bergerak. Kalau dia tak gerak, dia mesti diam. Dia tak akan mungkin berlaku ketiadaan gerak dan diam secara serentak. Boleh dah? Boleh situ. Soalan saya. Allah ni diam ke gerak? Acu jawab. Ada boleh jawab? Tidak belaka. Allah Ta'ala tidak gerak dan Yang diam. tidak diam. Sebab apa Allah Ta'ala tidak gerak dan tidak diam? Dia bukan Dalil. makhluk. Sebab dia bukan makhluk. Dia Okey, makhluk boleh. tak? Yang lebih tepat kita kata, kalau kita ikut kaedah akal lah, kalau kita ikut kaedah tauhid, yang lebih tepat kita kata kerana dia bukan jirim. Boleh sebut itu dah. Allah tidak gerak, tidak terlibat dengan hukum gerak dan diam sebab Tuhan bukan jirim. Allah Ta'ala dia bukan jirim. Nampak? Sebab tu dia kata jirim itu sunyi daripada gerak dan diam secara serentak. Jadi jirim ni dia ada dah beberapa hukum jirim. Apakah lawazim ataupun kemestian bagi jirim? Jirim ni ada kemestian, dia ada hukum yang dia terlibat. Yang pertama, jirim dia terlibat dengan ruang. Tak lagi, dia terlibat dengan ruang. Yang kedua, jirim ini dia terlibat dengan pengarang kita bagi contoh ni gerak atau kita sebut atau sebab gerak dan diam dia tak akan berlaku serentak kan. Gerak atau diam. Gerak atau diam. Jadi Allah Ta'ala dia tak terlibat dengan ruang sebab Allah bukan jisim. Allah bukan jirim. Allah Ta'ala tak terlibat dengan hukum gerak dan diam. Sebab Tuhan dia bukan apa tadi? Jirim. Dia bukan jirim. Dah. Itu yang lebih tepat kalau kita nak jawab. Barakallahu fikum. Sampai situ boleh faham? Boleh insya-Allah? InsyaAllah. Alhamdulillah yang bagi faham Allah. Kemudian dia kata, ini kerana sunyi daripada gerak dan diam adalah mustahil diterima akal. Ingat, mustahil diterima akal sunyi. Sunyi ni tak terlibat dengan gerak dan diam ni. Bagi siapa? Bagi jirim, bagi jisim, bukan bagi Allah. Sekejap lagi kalau ada orang baca dekat sini, dia jadi pening. Dia kata, Ustaz dalam kitab sebut, tengok sini dah. Dalam kitab sebut dia kata ini kerana sunyi. Sunyi ni maksudnya tak berlaku. Tak berlaku, gerak dan diam adalah mustahil diterima akal. Ingat, tak berlaku gerak dan diam mustahil pada akal. Ini bukan pada Allah. Ini bukan merujuk kepada Allah. Ini merujuk kepada jirim. Dia kata mustahil pada akal. Benda tu tak bergerak dan diam dalam satu masa. Kalau dia gerak tak ada diam. Kalau dia diam tak gerak. Maksudnya Ustaz Allah Ta'ala salah satu. Tak. Hak ni dia bukan nak cakap tentang Allah ni. Kata mustahil akal ni, gerak dan diam ni. Nak cakap tentang jirim. Jangan salah kona kot lain kan. Boleh sampai situ? Boleh insya-Allah dah. Habis. Kemudian dia kata apa dia?
Kemudian disebut definisi harus pada akal. Al-jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Ataupun boleh kita sebut ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Maksudnya harus itu adalah sesuatu yang boleh tergambar pada akal. Kadang-kadang ia wujud dan pada suatu keadaan dan tiada pada satu keadaan dan tiada pada keadaan yang lain. Maksudnya benda hak harus ni kita sebut dengan bahasa-bahasa hak mudah-mudah lah. Perkara yang boleh ada dan boleh tiada pada masa yang berbeza. Perkara yang boleh ada dan boleh tiada. Okey, jadi kita ulang kaji daripada awal. Yang pertama, wajib pada akal. Apa makna wajib pada akal? Ada siapa boleh jawab? Wajib pada akal tadi? Dia tak boleh. Tak aci lah tengok buku. Mana wajib pada akal? Wajib pada akal perkara yang dia kata perkara yang mesti ada, tak terima tiada. Barakallahu fiikum. Mesti ada, tak terima tiada, kan? Contohnya kita kata setiap jisim wajib mengambil lapang dan ruang. Jisim itu mengambil lapang dan ruang. Itu dia panggil apa dia? Wajib akal. Itu dia panggil wajib akal. Kemudian yang seterusnya, perkara mustahil. Apa dia perkara mustahil? Perkara yang mesti tiada. Lawan pada. Dia tadi mesti ada. Mesti tiada, tak terima ada. Kan? Kemudian yang ketiga adalah perkara harus. Perkara harus. Perkara yang boleh ada dan boleh tiada. Kita mudah-mudah sebut perkara yang boleh ada, boleh tiada. Habis. Artinya akal membenarkan wujudnya pada suatu keadaan dan ketiadaan wujudnya pada keadaan yang lain seperti anak bagi Zaid. Contohnya Zaid dia nikah. Tak, dia ada anak. Ada anak bagi Zaid ni wajib ke tak wajib menurut akal? Siapa boleh jawab? Tak wajib. Tak wajib. Harus. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, tak. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, maka dia ada anak. Kalau Allah Ta'ala tak berkehendak, maka dia tidak ada anak. Akal boleh membenarkan Zaid mempunyai anak dan akal juga boleh membenarkan Zaid tidak mempunyai anak. Ini kerana Zaid punya anak atau tiada anak adalah harus diterima oleh akal. Kemudian pengarang mengatakan Al-Imamul Haramain Al-Juwaini mengatakan sesungguhnya kefahaman tiga perkara ini adalah diri akal itu sendiri. Imam Haramain kata apa dia? Ini dia dalam orang panggil ala sabilil mubalaghah, penekanan yang kuat lah. Sebenarnya hukum akal dengan akal tu dia ada beza. Akal, diri akal lain. Tapi Imam Haramain kata hukum akal tu diri akal tu sendiri. Barang siapa yang tidak mengetahuinya, yakni ertinya tidak mengetahui makna wajib, mustahil dan harus bagi akal, maka mereka adalah orang yang tidak berakal. Punya kerah. Tak. Siapa tak erti hukum akal, dia tak ada akal. Dia kata Al-Imamul Haramain Al-Juwaini. Jadi, itu. Okey. Jadi sekarang ni kita nak praktis sikit lah. Kita nak praktis sikit berkaitan dengan hukum akal. Okey. Sebagai contoh, kita kata, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala kata apa dia? Allah Ta'ala kata apa dia? Allah Ta'ala sebut qalat anna yakunu li apa dia? Qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyah. Kisah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa dilahirkan tanpa ada ayah. Nabi Isa dilahirkan tanpa ada ayah tu, siapa yang boleh bagi dekat saya menurut hukum, tiga hukum tadi tu? Saya boleh bagi kenyataan. Yang pertama, menurut hukum syarak. Menurut hukum syarak apa dia? Kita pergi hukum adat lah. Kita pergi hukum adat. Yang pertama, Nabi Isa dilahirkan tanpa ada ayah. Ayah biologi, bapa biologi kan. Kita kata dilahirkan tanpa ada bapa tadi tu. Menurut adat, hukum dia apa? Mustahil. Mustahil pada adat. Perkara
apa kenyataan? Kenyataan Nabi Isa lahir tanpa ayah tadi mustahil. Mustahil pada apa? Mustahil pada adat. Ada. Hukum asbab musabab. Asbab musabab kata mustahil. Ya. Menurut hukum akal, Harus. Harus. harus pada Harus akal. akal. Maksudnya akal boleh terima. Akal boleh terima seorang bayi tanpa ada ayah. Allah Ta'ala boleh kalau dia nak buat. Menurut syarak, Wajib. wajib pada syarak. Jadi gini satu lagi kaedah. Bila syarak kata benda tu berlaku, akal kita akan ubah hukum. Daripada harus pada akal menjadi wajib aridi dipanggil. Wajib aridi ataupun wajib aridi. Boleh belaka sebut dulu. Wajib aridi ataupun wajib aridi. Wajib yang mendatang. Dia panggil wajib yang mendatang. Jadi Nabi Isa lahir tanpa ada ayah. Kalau kita tengok kepada akal semata-mata, kita kata harus. Tapi bila kita baca Quran, kita tengok ada dalam Quran. Nabi Isa lahir tanpa ada ayah. Allah Ta'ala sebut. Maka akal kita sekarang kata, bila Quran sebut, akal saya mengatakan benda ni adalah wajib yang mendatang menurut akal. Boleh gitu? Boleh saya kata dah? Lagi. Tongkat bertukar jadi ular. Tongkat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Cuba bagi 3 hukum tadi. Yang pertama, hukum adat. Hukum adat. Mustahil. Mustahil adat. Mustahil pada adat. Mana ada tongkat tukar jadi ular kan? Sedangkan ular yang kecil pun dia tak boleh lahir ular senduk, tak boleh lahir ular sawa. Ni pula tongkat tukar jadi ular. Mustahil. Mustahil pada apa? Mustahil pada adat. Hukum asbab musabab kita kata mustahil. Menurut akal? Harus. Harus pada akal. Akal kita beriman. Yang mengubah secara mutlak adalah Allah. Kemudian dalam syarak, dalil dalam syarak ada tak Allah Ta'ala sebut perkara tu? Ada wajib. Ada. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, maka wajib pada syarak. Bila wajib pada syarak, akal kita akan ubah hukum. Daripada harus, akal kita kata, sekarang syarak sebut, saya beriman dengan perkara ni. Wajib benda ni berlaku. Jadi boleh beza dah kan? Hukum adat, hukum akal dan juga hukum syarak. Dia selalu orang kelirunya pada hukum adat lah. Biasa hukum adat itu orang menamakannya dengan tak logik akal. Istilah orang bercakap. Tak logik pada akal terjun daripada tingkat 20 tak mati. Sebenarnya bukan tak logik akal. Itu tak logik menurut adat. Menurut adat, menurut hukum asbab, musabab. Kan? Itu dipanggil tak logik. Tak logik tanam pokok terung, tumbuh buah durian. Tak logik. Tak logik pada akal. Kita biasa bercakap tak logik pada akal. Tapi kalau kita mengikut istilah ilmu tauhid, itu bukan tak logik akal. Itu dipanggil tidak logik menurut, apa dia? Menurut Adat. adat. Sebab kalau kita kata tak logik, menurut akal, payah kita nak berinteraksi dengan ayat Quran dan hadis Nabi. Contohnya bila Dajjal muncul di akhir zaman. Wala'izbillah, sekarang ni anak Dajjal pun ada. Donald Trump, anak Dajjal pun sekarang ni dah merik dah orang. Macam mana bila Dajjal tu big kan? Antara makanan orang beriman ketika mana Dajjal keluar apa dia? Fikir, subhanallah. Fikir. Kalau ikut hukum adat, kalau kita ikut hukum adat, mustahil tak mustahil? Mustahil. Mustahil pada adat. Zikir bukan jenis makanan. Tak, zikir bukan jenis makanan. Tapi kalau kita memaknakan adat itu dengan hukum akal, jadi kita tak boleh terima. Kita kata tak logik akal. Contoh pada tak logik tu adat. Tak logik akal kita kata orang mukmin makan zikir. Jadi kita telah menidakkan akal, kita telah menidakkan apa yang ditetapkan oleh syarak. Ini bahaya. Ini salah satu daripada masalah yang timbul bila orang tak boleh membezakan hukum adat, hukum akal dan hukum syarak. Sebab tu Al-Imamul Haramain kata, siapa yang tak erti beza hukum adat, hukum akal, hukum syarak, dia tidak berakal. Seumpama begitulah kan. Okey. Kemudian yang keseterusnya, perbezaan wajib akal dan wajib syarak. Kita kena faham, wajib akal ni maknanya mesti ada, tak terima tiada. Tak, tentu sungguh, tak terima dak. Boleh juga lagu tu nak sebut pun. Cuma kalau saya sebut tentu sungguh tak terima dak, takut ada tak faham kat lagi. Kan? Jadi kita kata wajib akal mesti ada, bahasa mudah dia. Tak terima, tidak terima tiada.
Wajib syarak pula, mana maksud wajib syarak? Wajib syarak ni kalau buat boleh pahala. Tinggal dapat dosa tu dipanggil wajib syarak. Boleh situ? Sampai situ boleh? Ha. Boleh sampai situ? Ada. Alhamdulillah. Tengok dia kata. Kandungan makna terjemahan. Kandungan makna terjemahan yajibu ala, wajib atas. Berbeza dengan yajibu li, wajib bagi. Jika wajib atas merujuk kepada kewajipan syarak, iaitu buat dapat pahala, meninggalkannya dapat dosa. Biasa kalau kita baca dalam kitab-kitab Arab, dia akan tulis macam ni. Dia akan tulis yajibu. Saya tulis sikit. Dia akan tulis lagu ni. Sekejap. Dia akan tulis yajibu ala kulli mukallafin. Mukallafin. An sebagai contoh. Tak ada soal lah. Benda maksud dia, wajib atas setiap mukallaf. Bila sebut wajib atas, bermaksud wajib ni wajib apa? Wajib syarak. Wajib atas setiap mukallaf. Apa maksud wajib syarak? Maksudnya kalau buat boleh pahala. Kalau tinggal boleh dosa. Ni wajib atas. Wajib atas sekalian mukallaf. Dia biasa kalau ada ala-ala ni, dia merujuk pada ni lah. Mukallaf ni lah. Kan? Okey. Adapun kalau yajib li. Yajib li ni macam mana? Biasa ayat kalau dalam kitab dia akan sebut apa dia? Dia akan sebut sebagai contoh yajibu, dia sebut yajibu lahu ta'ala, yajibu lahu ta'ala ayyattasifa bil qidam. Contoh, wajib baginya bagi Allah bersifat dengan qidam. Wajib baginya bagi Allah bersifat dengan qidam. Jadi wajib di sini dia bukan wajib syarak, dia wajib akal. Wajib bagi Allah bersifat dengan qidam maksudnya mesti Allah itu bersifat dengan qidam. Tak terima di akal Allah Taala tak ada sifat qidam. Boleh sampai situ? Boleh insya-Allah? Boleh. Alhamdulillah. Tengok dia kata, kandungan makna terjemahan yajibu ala, wajib atas, berbeza dengan yajibu li, wajib bagi. Jika wajib atas merujuk kepada kewajipan syarak, iaitu buat dapat pahala, meninggalkannya dapat dosa. Manakala jika wajib bagi merujuk kepada kewajipan akal, iaitu tidak tergambar pada akal kita ketiadaan perkara tersebut. Sebagai contoh, contoh ni adalah cabang daripada cerita atas tadi. Bila dikatakan wajib bagi Tuhan bersifat wujud. Mana maksud wajib bagi Tuhan bersifat wujud? Wajib bagi, nampak? Ada perkataan bagi. Ada perkataan bagi dekat situ. Ada perkataan bagi. Jadi bila ada perkataan bagi di sini, maknanya apa dia? Maksudnya wajib bagi akal manusia berpegang dan meyakini bahawa Tuhan itu mesti. Wajib bagi Tuhan maksudnya mesti wujud. Mesti Tuhan itu wujud. Kerana mustahil akal kita menerima alam yang besar ini tiada Tuhan yang mencipta. Sebahagian guru kami menterjemahkan wajib akal dengan makna mesti. Kalau kata-kata wajib bagi Allah bersifat wujud. Mesti bagi Allah sifat dengan wujud. Contohnya mesti bagi Tuhan bersifat wujud. Menurut guru kami, terjemahan tersebut bertujuan memudahkan kefahaman mengenai pasti perbezaan antara wajib syarak dan wajib akal. Wallahu a'lam. Okey. Jadi, dah boleh beza kan? Apa makna wajib syarak tadi? Siapa boleh beritahu? Wajib syarak apa makna dia? Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Allah. Kemah Hajjah Habibah kita kan. Apa makna wajib akal? Wajib akal?
Kalau Mesti wajib ada, akal, tak terima tiada. kemah puas hati tak? Mesti ada, tak terima tak terima tiada. Mesti wajib akal. Okey, habis itu. Kemudian dia kata apa dia? Settle lah sini. Selesai dah. Kemudian dia kata mana tadi? Kita kembali balik kepada ni tadi. Kita kembali pada teks atas tadi. Wajib atas setiap mukallaf mengenal sifat-sifat yang wajib pada hak Allah. Okey. Sifat wajib pada. Nampak? Nampak ni? Kalau kita tengok sini, wajib pada. Wajib pada ni wajib mana? Kalau kita belajar tadi dua je kan? Yang kita belajar tadi. Ya. Macam mana terzoom tadi tu? Yang kita belajar tadi ada dua je. Wajib bagi dengan wajib atas kan? Betul? Wajib pada ni lagu mana pula? Jawabnya, ada ketika digunakan istilah wajib bagi dan ada ketika digunakan istilah wajib pada. Wajib pada ni maksudnya wajib bagilah. Maksudnya wajib bagi. Jadi wajib ni wajib akal ke wajib syarak ni? Wajib akal. Yang ni kalau ikut wajib pada hak Allah Ta'ala ni sifat-sifat mustahil. Tapi dekat atas ni tengok ni. Wajib atas setiap mukallaf. Wajib atas setiap mukallaf. Ni wajib apa ni? Wajib syarak. Wajib syarak. Yang ni wajib syarak. Yang ni wajib syarak. Ni wajib syarak. Yang ni wajib akal. Lagu mana nak faham Ustaz? Gini. Allah Ta'ala tu dia mesti bersifat dengan wujud. Contohnya. Allah Ta'ala dia mesti bersifat dengan wujud. Betul? Allah bersifat dengan wujud tu dia panggil wajib akal. Kita meyakini. Kita meyakini Allah Ta'ala bersifat dengan wujud tu dia panggil wajib syarak. Boleh faham tak situ? Boleh? Kita yakin Tuhan tu bersifat dengan wujud. Dan kita wajib atas kita yakin Allah bersifat dengan wujud tu dia adalah dalil syarak. Maksudnya wajib syarak. Apa maksud wajib syarak? Kalau kita tak yakin maka boleh bawa pada dosa. Boleh bawa pada dosa. Tu dia panggil wajib atas setiap mukallaf. Mengenal sifat-sifat yang wajib pada hak Allah, sifat-sifat mustahil dan sifat-sifat yang harus bagi Allah Azza wa Jalla. Okey. Habis itu. Okey. Kemudian mukallaf. Apa makna mukallaf? Mukallaf apa maksud mukallaf? Mukallaf dia ada kan otak kaki kat bawah tu kan. Yang pertama dia berakal. Yang pertama aqil. Berakal. Yang kedua baligh. Iaitu sampai umur lah. Yang ketiga salamatul hawas, sejahtera panca indera, sama ada pendengaran atau penglihatan. Bukan pendengaran dan penglihatan, pendengaran atau penglihatan. Apa beza dan atau? Siapa boleh terang ke saya? Saya kata pendengaran atau penglihatan. Saya tak kata pendengaran dan penglihatan. Sama ada. Salah satu. Barakallahu fikum, mumtaz. Salah satulah. Tak. Kalaulah salah satu daripada panca indera dia sihat, sama ada pendengaran saja ataupun penglihatan saja, maka mukallaf ke tak mukallaf? Mukallaf. Kalau dia dah berakal, dia baligh, kemudian sejahtera panca indera dia, sihat panca indera dia salah satu, maka dia dikira ada syarat mukallaf. Kemudian yang keempat, menerima seruan dakwah, sampai seruan dakwah. Okey. Saya nak minta, saya nak bagi satu gambaran. Contoh sekarang kan, katalah ada satu tempat di dalam hutan, di pedalaman, dihuni oleh manusia. Kan? Ada manusia kat situ zaman kita ni. Tapi tempat tersebut tidak ada mana-mana da'i Nusantara ke imam muda ke imam tua ke, ustaz ke mufti ke, masuk dalam tu menceritakan tentang Islam. Tak ada cerita pasal iman. Geng-geng hok duduk dalam tu gagah-gagah belaka. Tak boleh panjat pokok tualang sebagainya. Pokok-pokok tinggi-tinggi. Balik dah berakal. Sejahtera panca indera pun sejahtera panca indera. Dia dikira mukallaf ataupun tidak?
Tidak. Tak cukup 4 syarat. Tak cukup 4 syarat. Tak dikira mukallaf. Sebab tak sampai seruan dakwah. Boleh tak kita panggil dia kufur? Kafir? Tak boleh. Tak ada ini. Ah, Tak boleh. apa makna kafir? Kafir. Ni kita tulis sikit ni saya buka whiteboard je. Kita nak cerita dua perkara. Yang pertama kita nak cerita tentang makna taklif mukallaf. Kita nak cerita tentang kita nak cerita tentang benda tadi kufur. Jadi tentang kufur. Sekejap saya share ni sekejap. Okey. Kita buka whiteboard balik dah. Okey, boleh nampak kan whiteboard saya kan? Okey, ni tadi kita padam dulu Padam. Saya buka whiteboard baru lambat sikit Sekejap, masih lagi bertatih main dia ni. Duk jumpa cara cepat dia. Dia ada cara cepat ni. Tapi sebab kita ni jahil benda ni. jadi jadi lambat. Jadi lambat sikit. Okey. Padam hak ni tadi. Boleh tu sikit-sikit. Okey. Yang pertama sekali berkaitan dengan taklif. Yang pertama perkataan taklif. Taklif. Taklif ni maksud iaitu maksudnya pemberian tanggungjawab, pemberian bebanan, boleh tulis pemberian bebanan. Ini makna taklif. Dan bebanan dalam bahasa Arab dia panggil kulfah. Kulfah maknanya bebanan. Kulfah maknanya bebanan. Ni ngaji soroh sikit lah. Okey, kemudian yang seterusnya dia ada dipanggil sebagai mukallif. Dipanggil mukallif. Mukallif. Bagi bawah. Mukallif. Apa maksud mukallif? Pemberi beban. Pemberi beban. Beban ada dua. Ada beban yang bersifat hissi. Kita rasa dengan panca indera kita. Tak, kita rasa dengan tubuh kita ni. Kalau kita rasa dengan tubuh kita tu maksudnya beban zahir lah. Ada beban yang bersifat maknawi. Maknawi ni macam mana? Contohnya macam kita panggil kita kata apa dia? Kita kata solat. Solat tu kita tak pikul barang kan, solat. Tu beban secara maknawi. Kita menahan daripada Allah Ta'ala perintahkan kita menahan daripada mengumpat mengatur orang. Sebagai contoh. Kita tak diberi beban berbentuk barang. Tapi beban di situ beban berbentuk tanggungjawab. Jadi beban ni ada juga dengan maksud beban ataupun tanggungan. Tanggungjawab tersebut tanggungjawab. Tanggungan lah. Okey, mukallaf bagi atas mukallaf. Apa makna mukallaf? Siapa boleh beritahu? Mukallaf. Ada yang tera-tera sini ni. Mukallaf maksudnya apa dia? Yang diberi beban. Yang diberi beban. Barakallahu fikum. Yang diberi beban. Yang kena beban. Jadi taklif ni perbuatan. Taklif ni perbuatan. Kemudian jadi sebut perbuatan. Taklif perbuatan. Jadi Allah siapa okey, kalau Allah memerintah kita solat, siapa mukallif, siapa mukallaf? Siapa mukallif, siapa mukallaf? Allah memerintahkan kita solat. Allah. Allah Mukallif. Allah disebut mukallif. Barakallahu fikum. Allah disebut sebagai mukallif. Mukallaf ni kita. Ni kita.
Dan taklif ni maksudnya perbuatan Allah beri kita beban solat. Tu taklif. Tu dia panggil taklif. Tu berkaitan. Okey, yang kedua perkataan kufrun. Kufrun. Kufur. Maksud kufur, kita terjemah mudah-mudah kita sebut kufur ni cover, tutup. Kufrun maksudnya tutup. Orang yang bersifat dengan kufur, orang yang bersifat kufur ni sifat. Kufur ni adalah sifat. Sifat. Orang yang bersifat dengan kufur kita panggil dia kafir. Kafir. Kafir ni mudah-mudah kalau kita terjemah harfiah dia orang yang menutup, orang yang menutup. Tutup apa? Orang kalau dari segi istilah syaraknya, orang yang menutup akal dan hatinya daripada menerima kebenaran. Boleh situ? Boleh situ? Boleh? Kufur, orang yang menutup akal dan hatinya daripada menerima al-haq, iaitu kebenaran. Soalan saya berbalik kepada cerita pasal orang yang duduk dalam hutan tadi tu kan. Kan dia kan tak ada orang pergi dakwah ke dia kan? Betul? Jadi perempuan kata kita boleh panggil dia mukallaf ke tak? Kita boleh panggil dia mukallaf ke tidak boleh panggil mukallaf? Boleh kot. Apa dia? Sekali lagi soalan kan? Dia tak acik ada kut lah. Okay. Soalan dia gini. Kan ada orang yang duduk dekat dalam hutan, kawasan pedalaman. Kawasan pedalaman ni tak ada orang masuk, tak ada da'i Nusantara. Kan rancangan banyak. Imam muda, imam tua, orang cacar kan. Pencetus ummah. Pencetus ummah, da'i Nusantara, imam muda, imam tua, mufti. Tak ada siapa-siapa dakwah dalam tu. Dalam penempatan tersebut. Kan? Menyebabkan orang dalam tu mati. Mati dalam keadaan dia berakal, dia balik, sihat panca indera. Tapi tak pernah kenal. Tak pernah kenal tentang iman. Dia mukallaf ataupun tidak? Tidak. Tidak Mukallaf. mukallaf lah. Sebab apa tidak mukallaf? Tidak menerima seruan dakwah. Berseru. Barakallah. Sebab Ikut syarat. Sebenarnya kafir ni Hilang ke mana? akan ditutup. Suara Ustaz hilang. Ustaz Hafiz. Sekejap. Dia ada apa line tak okey tu. Sekejap semua sebab mungkin Ustaz Nafi terkeluar ke macam mana tu. Line tak ada ke? Bak tengah best kan. Bak tengah best tu.
Kita tunggu sekejap ya. Saya rasa macam bateri mati. Itulah Ustaz, rasanya kot. Sebab saya WhatsApp dia tak terus tak tu. Rasa mati. WhatsApp 111 ni Ustaz tak double Ya, kita tunggu sekejap ya. Dah hilang dari radar Ustaz. Cuba jawab dulu soalan Ustaz Nafis tadi tu. Apa jawapan? Bateri habis Ustaz. Nanti Ustaz Nafis masuk balik. Ya. Tunggu sekejap Pakat-pakat tunggu sekejap boleh sebab bab best ni. Itulah nak kena Ustaz ulang-ulang banyak kali ni. Dia otak tua kan Ustaz. Dia payah nak faham. Boleh makcik suruh je. Ustaz Rafi tu okey insyaAllah. Dia akan ulang kalau kita minta ulang. Dia kata otak tua ni dia lambat sikit tangkap. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala beri kekuatan insyaAllah. Assalamualaikum. Amin. Adik balik dah. Boleh dengar? Dengar Ustaz. Ya. Saya Boleh saya Ustaz. guna hotspot tadi. Lepas tu bateri habis. Saya tak boleh. Sekejap. Saya Recording in progress. sekejap. Okay. Kita sambung. Sekejap. Mana? Okay, kita share balik tadi. Ada makcik cakap tadi ingat pergi dakwah ke lautan ke apa? Tak. Ingat ada tak? Oh, tak. Siap makcik kena tinggal. Ya. Nanti kalau nak pergi kita bawa sekali nanti. Okay. Sekejap lah. Okay. Berbalik pada isu yang kita sebut tadi. Tak. Jadi orang yang duduk dalam hutan tu tadi tu kan, dia tidak mukallaf. Soalannya dia kafir ataupun tidak kafir? Tak kafir. Dia tak kafir. Sebab apa tak kafir? Tak suruh. Sebab syarat kafir ni dia kena sapa seru dulu kan. Kalau tak sapa seru macam mana kita nak main kafir? Sebab menutup pintu hati. Bila kita kata tutup, mesti benda tu mari kat kita baru kita tutup. Kan? Jadi mereka tak boleh dipanggil kafir. Sebab itu golongan yang seumpama ini mereka dikiaskan sebagaimana ahlul fatrah. Dibuat kira sebagaimana ahlul fatrah, kata Allah Ta'ala, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Okay.
Mana tadi? Ya, pasal apa saya punya phone? Astagfirullahaladzim. Oh. Hello, boleh dengar? Dengar ke suara? Boleh Ustaz. Dengar Ustaz, dengar. Betul-betul menguji lah kali ni. Nak? Ya. Astagfirullahaladzim. Mas. Mencabar kali ni. Okay. Share balik ni. Mana dah kitab saya tadi? Okay, suara saya boleh dengar? Dengar Ustaz, dengar. Alhamdulillah dengar kita. Siang ke perempuan. Berapa kali bersangkut dah ni? Siapa tak buat kitab? Jadi double. Sedap. Mana dah kitab saya tadi? Saya tak jumpa dah kitab saya tadi mana. Okay, Risalah Al-Bajuri. Okay, suara saya boleh dengar ke? Alah, hai, ya Allah, buat apa ni? Boleh. Baru boleh dengar. Tadi saya cakap seorang punya tadi. Kan? Okay. Dia puncanya tadi lah, hotspot tadi putus tadi. Jadi terganggu. Penjelasan tentang menerima seruan dakwah. Kita ambil sikit lagi. Berdasarkan hal ini, setiap orang yang telah sampai kepadanya dakwah seorang rasul daripada para rasul, maka dia dikenakan bebanan syarak, yakni taklif. Barang siapa yang ingkar dan bersikap sombong untuk mengikuti rasul yang telah diutuskan, mereka berhak menerima azab.
Adapun orang yang tidak sampai seruan dakwah dengan sebab keberadaannya jauh lagi terasing, mereka tergolong orang-orang yang uzur seperti yang berlaku kepada ahlul fatrah. Okey. Soalan saya nak bagi satu soalan. Zaman Rasulullah, Nabi SAW berdakwah di Mekah, di Madinah kan. Contohnya orang yang duduk dekat Eropah. Zaman Nabi ni kan, orang yang duduk dekat Eropah. Tapi dia tidak dia tidak bertemu dengan Rasulullah. Dia tak bertemu dengan Rasulullah. Adakah dia dikira sebagai mukallaf atau tidak? Kalau siapa boleh jawab? Ada yang boleh jawab? Tidak. Tidak. Sebab? Bukan mukallaf sebab tak ada seruan dakwah. Sebab seruan dakwah tidak Tak sampai. sampai. Soalan seterusnya, pada zaman Rasulullah, Nabi tak pernah sampai ke Yaman, kan? Nabi tak sampai ke Yaman. Ah, Cumanya Nabi ada mengutuskan Sayyidina Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu untuk menjadi pendakwah di Yaman. Persoalannya, ahli Yaman yang didatangi oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, dia dikira mukallaf atau tidak? Dikira mukallaf atau tidak? Boleh jelas ke soalan saya tadi? Bukanlah Mukallaf. Sebab? Mukallaf sampai terus. Sebab walaupun Nabi, batang tubuh Nabi sendiri tak sampai, tetapi dakwah Nabi itu sampai melalui utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dikira sebagai apa dia? Sebagai orang yang mukallaf. Sebab tu dia kata kat sini, berdasarkan hal ini setiap orang yang telah sampai kepadanya dakwah seorang Rasul. Nampak lagi? Tak mesti Rasul. Nampak? Sebab tu dia kata apa dia? Yang telah sampai kepadanya dakwah seorang Rasul. Yang ni penting ni. Dakwah seorang Rasul. Sebab tak mesti kena Rasul sampai. Sebab dia ada beza. Rasul sampai dengan dakwah seorang Rasul. Kadang-kadang Rasul tak sampai, tapi dakwah dia sampai. Contoh kita sekarang ni. Zaman kita lah ni, kita duduk ngaji tauhid ni kan. Rasul sampai kepada kita. Baik, Tak tapi sampai. dakwah Rasul sampai tak? Sampai. Jadi sebab tu kita mukallaf. Nampak? Sebab tu dia kata telah sampai kepadanya dakwah seorang Rasul. Tu kena beza. Dia tak kata telah sampai kepadanya Rasul. Tu kena beza tu. Telah sampai kepadanya dakwah seorang Rasul. Daripada para Rasul. Habis itu. Kemudian dia kata ahlul fatrah. Apa makna ahlul fatrah? Ahlul fatrah ialah mereka yang tidak berada pada zaman seorang Rasul atau berada pada zaman seorang Rasul. Tetapi Rasul itu tidak diutuskan kepada mereka. Contoh, kita kata zaman wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Kaum Madian dia khusus kepada Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam. Kaum Thamud dia khusus kepada Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Selain daripada kaum Thamud, wajib kalau katalah Nabi Saleh bawa dakwah kan. Nabi Saleh bawa dakwah. Selain daripada kaum Thamud, wajib kena beriman dengan Nabi Syuaib, Nabi Saleh. Wajib tak wajib? Tak. Jawabnya, tak dia kata apa dia? Ahlul fatrah. Tak dia kata ahlul fatrah. Ahlul fatrah ialah mereka yang tidak berada pada zaman seorang Rasul. Yang pertama apa dia ahlul fatrah? Ni yang pertama. Kita kena baca ni jelas. Tidak berada pada zaman seorang Rasul. Maksudnya zaman tu tak ada Rasul yang diutuskan. Menyebabkan mereka tak kenal Islam. Atau ni penting. Berada pada zaman seorang Rasul. Tetapi Rasul itu tidak diutuskan kepada mereka. Tu kena jelas tu poin yang kedua ni. Maksudnya Nabi Saleh, tak kita tulis kat sini, ya. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Nabi Syu'aib khas kepada kaum Madian. Kaum Madian. Kita kena ingat yang umum kepada semua kaum ni cuma Rasulullah saja. Inni la rasulullahi ilaikum khassatan wa ilan nasi ammatan. Nabi macam Rasulullah ni, kaum Cina, kaum India, kaum Kadazan, umum. Rasulullah tu special Rasulullah. Tapi kalau Nabi-Nabi dulu, Rasul-Rasul dulu,
Nabi Syuaib khusus kepada kaum Madian. Kaum Madian. Nabi apa? Nabi Saleh. Nabi Saleh kaum apa? Kaum Thamud. Nabi Saleh kaum Thamud kan? Nabi kaum Ad. Kaum Ad. Nabi apa? Kaum Ad. Nabi Hud. Nabi Hud. Contoh Nabi Syuaib ya, kita ambil contoh. Nabi Syuaib bawa dakwah kepada kaum siapa? Wajib yang beriman kaum siapa dia? Kaum Madian, betul? Kaum Madian. Persoalannya kalau ada seseorang, satu orang yang bukan daripada kaum Madian, wajib tak dia kena beriman dengan Nabi Syuaib? Tak. Nah, sebab apa dia kata apa dia tak dia? Tak, dia duduk pada zaman Rasul tapi Rasul tidak diutuskan kepada mereka sebagai contoh. Ataupun boleh jadi macam ni, ataupun boleh jadi macam ni. Boleh juga jadi macam ni. Ada Rasul tetapi dia tak, Rasul tu tak sampai kepada mereka. Boleh tak jadi macam tu? Contoh macam Rasulullah kita sebut tadi, Nabi tak sampai. Nabi duduk di Makkah dan juga Madinah Munawwarah sebagai tu. Ke belah-belah negara Eropah Nabi tak sampai. Boleh juga jadi situasi macam tu. Maka dikira juga sebagai ahlul fatrah. Justru dia kata, tersebut tadi. Okey. Kita nak tunggu. Justru itu mereka termasuk orang-orang yang selamat meskipun mereka menyembah berhala kerana keuzuran mereka. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang bahawa sesiapa yang melakukan amalan syirik dalam tempoh antara dua Nabi yang diutuskan, mereka ini tidak diazab. Terdapat banyak dalil yang menjelaskan perkara ini, antaranya وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Itu dalil antara dalilnya. Okey. Itu apa dia? Maksudnya, dan tiadalah kami mengazabkan sesiapa pun sebelum kami mengutuskan seorang Rasul untuk menerangkan yang benar dan yang salah. Ini perbezaan kita dengan Mu'tazilah. Bagi golongan Mu'tazilah, wajib kena kenal Allah dengan akal. Siapa yang tak kenal kewujudan Allah Ta'ala dengan akal, maka hukumnya kafir. Mu'tazilah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tak. Soalan saya nak tanya satu soalan. Ni ngelah, tak boleh lama-lama kan. Dia 11 lebih kan. Soalan saya, Allah Ta'ala ni kewujudan Tuhan, kita boleh dapati daripada dalil akal ataupun tidak? Boleh. 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 Jawabnya, kita boleh mengenal dalil akal kan. Perempuan biasa mengikuti kelas kan berkaitan dengan perbahasan sifat akidah. Soalan yang kedua, kita wajib ke tak wajib mengenal Allah sebelum Rasul diutuskan? Tidak. Nampak? Itu dua perkara yang berbeza. Jawapannya kalau orang tanya kita, boleh tak kita mengenal Allah Ta'ala tanpa ada Al-Quran dan juga hadis? Jawabnya boleh. Akal kita boleh mengenal pasti kewujudan Tuhan walaupun tidak berpandukan kepada apa dia? Dalil Al-Quran dan juga hadis. Adapun wajib. Wajib ni kena beza ni. Masa bila wajib kita kena kenal Allah? Wajib kita kena kenal Allah bermula daripada Rasul itu diutuskan ataupun sampai dakwah Rasul kepada kita. Boleh jelas itu dah? Boleh? Boleh situ? Ya. Alhamdulillah. Jadi kita berhenti dekat ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula di sini dulu. Ada apa persoalan ke nak tanya? Sebelum kita berhenti. Kita berhenti sampai sinilah. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Okey, kalau ada soalan yang nak tanya, kita buka 1-2 soalan. Sekiranya ada. Tak ada? Tengok tidur dah Ustaz Okey. Okey. Ada orang tanya dalam chat ni. Ada dalam chat. Dalam chat kita telah tengok, Ustaz mukallaf tu tak mesti orang Islam ke? Okey. Jawabnya, mukallaf dia bukan syarat di Islam. Sebab mukallaf dalam bab tauhid dia lah. Mukallaf dalam bab tauhid dia bukan syarat dia seorang Muslim. Sebab
Kalau kita letak mukallaf adalah orang Islam, bermaksud orang kafir tak wajib ngaji tauhid. Jadi sebab itu mukallaf dia tidak syaratkan Islam. Yang mukallaf tidak disyaratkan Islam. Kerana apa dia? Kerana kalaulah mukallaf tu terhad kepada orang Islam, maksudnya kita letak syarat mukallaf tu mesti Islam. Jadi orang kafir tak wajib ngaji tauhid. Jawabnya orang kafir wajib juga mempelajari ilmu tauhid, wajib atas diri. Ibu bapa Nabi Ahlul Fatrah ke Ustaz? Ya, boleh digolongkan sebagai Ahlul Fatrah. Boleh digolongkan sebagai Ahlul Fatrah. Walaupun ada perbahasan ulama sebut oleh ibu bapa Nabi ni Allah Ta'ala wi keistimewaan, dihidupkan balik, kemudian Allah Ta'ala wi bersyahadah. Tetapi secara asasnya kita boleh sebut ibu bapa Nabi tidak dihukumkan sebagai kafir. Sebab apa? Sebab ibu bapa Nabi sempat tak sempat dengan Nabi? Soalannya. Siapa boleh tanya awak? Sempat tak sempat dengan Nabi? Mak dia yang sempat sekejap. Tak sempat sekejap. Okey, ayah tak sempat. Ibu bapa Nabi, apa dia? Tok Nabi, Abdul Muttalib, dan tak dengan Nabi? Mak dia sempat sekejap. Dan. Dan sempat Okey. sekejap. Abu Lahab dan tak dengan Nabi? Dengan Abu Jahal? Dan Abu Lahab kafir ke tak? Kafir. Tapi mak Nabi dikira kufur ataupun tidak? Tok Nabi? Sebab dua-duanya sempat dengan Nabi. Dia Nabi tak jadi golongan Nabi lagi. Barakallahu fikum. Jawabnya, Tok Nabi, mak Nabi berkesempatan dengan Nabi qablal bi'athah, sebelum diangkat menjadi Nabi, sebelum diangkat menjadi Rasul. Adapun Abu Lahab, dia sempat dengan Nabi sebelum ketika Nabi masih kecil, dan dia sempat dengan ba'dal bi'athah, selepas Nabi diangkat jadi Nabi. Bila dan dengan zaman Nabi diangkat jadi Nabi, lalu dia lawan, Nabi bawa dakwah, dia engkar. Dia kata ngarut, tabballaka ya Muhammad. Kata Abu Lahab, celakamu, dia kata, wahai Muhammad. Itu dia panggil kufur lah tu. Dia menutup pintu hati dan akalnya daripada menerima kebenaran. Terjadilah kufur. Kerana Abu Lahab tu bersifat dengan kufur, kita panggil dia kafir. Ustaz, adakah orang yang tak sempat dengan dakwah Nabi akan masuk syurga? Ya, dah masuk syurga. Cuma ulama bahas, dia akan masuk syurga tu, syurga hak macam kita masuk ke ataupun ada syurga khusus? Ada perbahasan di kalangan ulama. Ada ulama kata syurga yang kita masuk biiznillah taala, insya-Allah taala, dia panggil darul amal. Maksudnya syurga yang beramal. Kau tak sebut innal ladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannat. Sungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, kan, akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi kata para ulama, syurga hak orang yang menerima dakwah masuk adalah darul amal. Adapun ahlul fatrah, dia ada amalan ke tak ada amalan? Amalan yang masuk amalan di sini, amalan yang diperkirakan atas iman. Itu maksud amalan. Amalan yang dibuat kira atas iman. Ada tak? Ada. Tak ada. Amalan ni tak ada. Amalan. Kalau dia bagi contoh, Ustaz, bukankah orang-orang ahlul fatrah ni ada tolong orang? Betul, dia tolong orang atas dasar humanity, atas dasar kemanusiaan, bukan atas dasar iman, kan? Jadi dia tidak ada amalan yang berasaskan kepada iman. Jadi bila tak ada amalan berasaskan kepada iman, dia tak boleh masuk syurga darul amal, sebagai ulama kata. Dia ada syurga yang khas untuk ahlul fatrah. Ini sebahagian perbahasan yang sebut kita tauhid. Apa beza kufur dengan kafir? Kufur tu sifat, kafir orang yang bersifat dengan kufur. Orang yang bersifat dengan kufur. Jadi kufur sifat, kafir orang yang bersifat dengan kufur. Contoh gini, Abu Jahal lakukan perbuatan menentang ajaran Rasulullah. Jadi sikap dia engkar, sikap engkar ni maksudnya menentang, kan? Sikap engkar tu kita panggil kufur. Sikap kufur tu ada di batang tubuh siapa? Sikap engkar tu ada di batang tubuh siapa? Siapa boleh jawab? Ada boleh jawab tak? Sikap engkar tu ada pada batang tubuh siapa? Yang putus pula. Ada pada batang tubuh Rasulullah, ada pada batang tubuh, ada pada Abu Jahal. Ada pada Abu Jahal, boleh dengar? Boleh? Boleh. Okey, jadi sikap engkar itu
Engkar, menentang dan tidak menerima. Menentang dan tak menerima dakwah Nabi tu dipanggil kufur. Sikap tu ada pada siapa? Sikap tu ada pada Abu Jahal. Jadi Abu Jahal tu dipanggil kafir. Bila dia ada sifat kufur, maka Abu Jahal dipanggil kafir. Boleh dah? Boleh ke Puan Ira? InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, tak ada dah. Okey, padahlah. Okey, ada 2-3 soalan. Kalau ada apa-apa nanti boleh maklumkan kepada Puan Fatih. Nanti dimaklumkan pada saya. InsyaAllah saya cuba jawab sekadar yang saya mampu. Yang saya tak tahu, saya akan rujuk kepada kitab ataupun orang yang lebih berpengetahuan lah. Saya kira sekadar itu dulu untuk pertemuan kita pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir. Kerana tidak mungkin seorang guru boleh mengajar tanpa ada orang yang mendengar. Kan? Jadi, terima kasih kepada yang hadir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua. Yang baik daripada Allah Azza wa Jalla, yang serba kekurangan dinisbahkan pada diri saya. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sama-sama. Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Barakallahu Terima fikum. kasih, Assalamualaikum. Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Okey, Selamat sama. berehat Ustaz. Ya, selamat berehat insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Barakallahu fikum. Ya, sama-sama. Apa Kak Ustaz? Terima kasih Okey. Ustazah. Ustaz lah. Boleh lah. Ustazah pun boleh. Tak ada masalah. Sibuk dia. Okey. Okey, saya tutup dulu ya. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum.